Adakah anda percaya, seorang sosialit berusia 28 tahun, secara mengejutkan oleh keluarga bekas suaminya, dibunuh dan dipotong-potong dengan kejam. Bahagian tubuh disembunyikan di dalam peti sejuk. 2 periuk sup dengan tisu manusia yang dimasak. Ini bukan filem, malah kes sebenar tahun 2023. Tragedi Abby Choi. Hari ini kita akan mendedahkan kebenaran bersama. Kes ini membuat saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Abby Choi, sosialit Hong Kong berusia 28 tahun, muda dan cantik, kaya raya. Namun pada Februari tahun 2023, tiba-tiba hilang dari dunia. 2 hari sebelumnya, dia masih di media sosial, berkongsi detik kehidupan dengan senyuman ceria. Siapa sangka, hanya 48 jam kemudian, namanya tiba-tiba muncul di senarai polis Hong Kong. Senarai orang hilang, 24 Februari, Kampung Leng Mei, Tai Po. Sebuah rumah biasa. Polis menolak pintu masuk. Bau darah yang kuat menerpa muka. Di dalam peti sejuk, sepasang kaki wanita, beberapa keping daging, nampak jelas. Di dinding, kesan darah yang memercik, menakutkan. Yang lebih menakutkan ialah, di dapur, 2 periuk sup yang telah dimasak, terapung di dalamnya, banyak tisu manusia. Kepala Abby Choi, sehingga kini tidak diketahui keberadaannya. Ini bukan kemalangan, bukan juga pembunuhan kerana emosi. Gergaji elektrik di tempat kejadian, mesin pengisar daging, alat-alat jenayah berselerak di lantai. Semua ini menunjuk kepada rancangan yang telah dirancang. Pembunuhan. Jiran teringat, malam kejadian, suara lelaki memarahi, jeritan wanita, berterusan lebih dari 1 jam. Menyayat hati, kebenaran perlahan-lahan terbongkar. Penjenayah ternyata adalah bekas suami Abby Choi, Alex Kwong, abangnya, Anthony Kwong, dan bapa mereka. Ketiga-tiga mereka berkomplot untuk menangani yang pernah sangat baik kepada mereka, dibunuh dengan kejam. Melihat ini, tidakkah anda juga merasa sejuk di hati, marah keliru? Abby Choi, apa yang sebenarnya dialaminya? Mengapa dia harus berakhir dengan nasib seperti ini? Mari kita mulakan dari awal untuk menyusun tragedi yang menyayat hati ini. Abby Choi bukan gadis biasa. Ibu bapa dia awalnya berniaga di tanah besar China, mengumpulkan kekayaan ratusan juta, kemudian berhijrah ke Hong Kong. Dia dibesarkan sebagai anak gadis kaya sejati. Pada usia 18 tahun dia bertemu Alex Kwong, seorang lelaki yang kelihatan biasa. Kedua-duanya jatuh cinta, segera berkahwin, melahirkan 2 anak. Namun perkahwinan ini tidak berakhir seperti dongeng. Beberapa tahun kemudian, mereka bercerai. Selepas bercerai, Abby Choi tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan keluarga bekas suaminya. Dia berhati lembut dan baik. Selama bertahun-tahun, terus menyokong secara senyap keluarga Alex Kwong, membelikan mereka rumah mewah, membantu mereka mencari pekerjaan, menanggung kos sara hidup mereka. Malah abang Alex Kwong, Anthony Kwong, bergantung pada hubungannya, berkenalan dengan tokoh besar dalam industri hiburan. Namun keluarga ini tidak pernah berpuas hati. Keluarga Alex Kwong mempunyai latar belakang yang tidak mulia. Bapa berusia 65 tahun, dikenali sebagai abang bola, dahulu adalah polis, namun disyaki melakukan serangan seksual, dipaksa meletak jawatan. Alex Kwong pada tahun 2015 disyaki menipu 5 juta dolar Hong Kong. Kesnya, saudara mara mereka, ada yang dikejar hutang bank, ada yang memohon kebankrapan. Keadaan kewangan mereka kucar-kacir, namun mereka seperti parasit, bergantung pada kekayaan Abby Choi, menuntut tanpa henti. Lama-kelamaan, Abby Choi akhirnya tidak dapat bertahan lagi. Dia cuba memisahkan diri daripada keluarga ini.
pertikaian harta benda mencecah puluhan juta. Perundingan antara kedua-dua pihak gagal. Konflik semakin memuncak, akhirnya menyebabkan tragedi ini. Abby Choi, dengan kebaikannya yang diperolehnya, adalah malapetaka besar. Butiran kes masih dalam siasatan, namun maklumat yang diketahui cukup untuk membuat bulu roma berdiri. Suami Abby Choi sekarang berduka cita yang mendalam. Dia menyatakan bersedia untuk membesarkan anak-anak Abby Choi dengan bekas suaminya. Dua anak yang dilahirkan, berharap dia dapat tenang di syurga, berehat dengan aman. Melihat ini, saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, kemanusiaan, sejauh mana kegelapannya? Pengalaman Abby Choi menyakitkan hati, juga membuat kita berfikir. Perkahwinan, wang kepercayaan, perkara-perkara ini, apa maksudnya sebenarnya? Pengguna internet di ruangan komen mengeluh, berkahwin mesti sepadan dari segi status, namun kesepadanan boleh mengelakkan tragedi seperti ini. Kes Abby Choi hanya puncak gunung ais dalam sejarah Hong Kong. Kes pembunuhan mengerikan yang serupa tidak jarang. Seterusnya, mari kita mengimbas beberapa kes yang mengejutkan dunia. Kes tanpa penyelesaian Hong Kong, untuk melihat sejauh mana kemanusiaan boleh menjadi terpesong. Pada tahun 1999, kes mayat Hello Kitty, juga dikenali sebagai kes penyeksaan Kolon Barat, mangsa Fan Man Yi, seorang gadis kelab malam, kerana mencuri wang $8,000 daripada tetamu, diculik oleh Chan Man Lok, Lung Shing Chow dan Lung Wai Lun. 3 orang diculik. Mereka memenjarakannya, menyeksanya selama beberapa minggu. Kaedah yang sangat kejam, yang menakutkan. Fan Man Yi akhirnya tidak dapat menahan penyaksaan, menelan dadah dan meninggal dunia. Namun itu bukan penamat. Ketiga-tiga mereka mengambil mayatnya, memotong-motongnya, memasaknya, malah kepalanya disumbat ke dalam patung Hello Kitty. Kes ini, kerana kekejaman yang melampau, dikenali sebagai, dalam sejarah Hong Kong, salah satu pembunuhan paling menakutkan. Pendedahan kes juga penuh dengan drama. Teman wanita Lung Wai Lun, Ah Fong, berusia 13 tahun, kerana dihantui mimpi ngeri, menceritakan perjalanan kes kepada pekerja sosial. Dia bermimpi seorang wanita penuh dengan darah meminta kepalanya. Dia yang tidak dapat menanggung beban, akhirnya mendedahkan kes besar yang mengejutkan ini. Penjenayah utama Chan Man Lok dan Lung Wai Lun dihukum penjara seumur hidup. Lung Shing Chow, kerana sikap baik dalam mengaku bersalah, dihukum 18 tahun, bebas pada tahun 2014. Kes ini kemudian diadaptasi menjadi filem. Sup tauhu kepala manusia masih menjadi mimpi ngeri di hati orang-orang Hong Kong. Pada tahun 1974, kes mayat dalam kotak kardbod. Gadis berusia 16 tahun, Yuen Yuk Ying, berjanji untuk bertemu dengan rakan sekelas, namun hilang secara misteri. Keesokan harinya, pekerja pembersihan menemui kotak kardbod televisyen di tepi jalan. Di dalamnya terdapat mayat Yuen Yuk Ying. Kematiannya sangat tragis, dicekik dengan lengan sehingga meninggal. Polis segera mengenal pasti suspek, Au Yung Ping Keung. Namun kes ini penuh dengan kontroversi. Polis menggunakan kaedah soal siasat yang keras terhadap Au Yung Ping Keung, namun dia sentiasa menafikan telah membunuh. Yang lebih pelik lagi ialah, kes ini tiada motif, tiada saksi, tiada cap jari, hanya berdasarkan serat pada pakaian dan masa kematian. Au Yung Ping Keung dihukum mati. Dalam pengakuan bersalahnya, semasa menandatangani, dia masih bertegas bahawa dia tidak bersalah. Kerana Britain telah memansuhkan hukuman mati, dia akhirnya dihukum penjara seumur hidup. Selepas menjalani hukuman 28 tahun, bebas pada tahun 2002.
Adakah Au Yung Ping Keung benar-benar pembunuh? Sehingga kini, masih kontroversi. Ada yang percaya bahawa pembunuh sebenar mungkin adalah pekerja teknikal yang menggunakan alat timpalan. Namun bukti berkaitan hilang secara pelik. Masa kematian mangsa diubah beberapa kali. Cap jari yang tidak dikenali pada kotak kadbod juga tidak berkaitan dengan Au Yung Ping Keung. Yang lebih memeranjatkan ialah Au Yung Ping Keung baru berkahwin pada masa itu. Hubungan suami isteri baik, tiada motif untuk melakukan jenayah. Kes ini menjadi misteri yang sukar dipecahkan dalam sejarah kehakiman Hong Kong. Pada tahun 1980-an, kes jagal malam hujan. Lam Kor Wan, seorang pemandu teksi, membunuh 4 wanita pada waktu malam. Kaedah jenayahnya sangat kejam. Bukan sahaja mencekik mangsa dengan wayar, malah juga merogol dan memotong-motong mayat. Malah organ seksual direndam dalam arak beras untuk disimpan. Dia juga merakam semuanya. Adegan berdarah ini dinamakan rahsia serius. Operasi Malam Hujan, operasi keempat, dianggap sebagai karya seninya. Lam Kor Wan sangat bangga dengan kelakuan songsangnya. Dia mempelajari pengetahuan anatomi dan perubatan, terus memperbaiki kaedah pemotongan mayat, dari gergaji elektrik ke pisau bedah, berusaha menjadikan proses lebih sempurna. Dia malah memasukkan usus mangsa ke mulutnya untuk merasa, memanggil dirinya jagal malam hujan, dan berbangga dengannya. Lam Kor Wan tetap angkuh selepas ditangkap, mendakwa bahawa dia bertindak atas kehendak syurga, menjalankan keadilan atas nama syurga. Yang lebih ironis ialah, dia akhirnya hanya dihukum penjara seumur hidup, malah berbual dan ketawa dengan rakan-rakan banduan di penjara. Pada tahun 2018, dia dibebaskan secara bersyarat, masih hidup dalam masyarakat. Pengakhiran seperti ini membuatkan menggigil. Pada tahun 1984, Causeway Bay, kes mayat dalam pasu bunga. Kes ini tidak seberdarah kes sebelumnya, namun keanehannya cukup untuk membuat bulu roma berdiri. Causeway Bay, penduduk bangunan Elizabeth melaporkan secara berterusan, bau busuk merebak di koridor. Pada mulanya tiada siapa yang peduli, sehinggalah Encik Lam dari tingkat 28 menemui tuala putih di luar tingkap, dicelup merah gelap, seperti darah kering. Encik Lam dan isterinya mengikuti petunjuk, menemui pasu bunga di luar tingkap sebelah. Apabila membuka pasu bunga, bau busuk yang menikam paru-paru menerpa muka. 2 mayat lelaki nampak jelas, tangan mereka dirantai ke kaki mereka, diikat ketat dengan tuala dalam posisi seperti upacara agama. Disumbat dalam pasu bunga yang sempit. Di mulut salah satu mayat masih mengandungi 4 kunci. Di bawah pasu bunga ada banyak azimat, seperti upacara misteri. Siasatan polis mendapati bahawa mangsa adalah pedagang barang kemas dari Singapura. 2 anak lelaki Si Mei Ching, Si Shen Fat dan Si Shen Sing. Mereka kerap berulang-alik antara Hong Kong dan Singapura. Ditipu dalam spekulasi emas sehingga kehilangan segalanya. Merancang untuk menyelesaikan akaun dan kembali ke Singapura, namun dirancang dibunuh. Penyewa misteri kes ini, seorang Cina keturunan Indonesia, sudah hilang dari dunia. Polis tidak dapat mencari jejaknya lagi. Pelbagai cerita tersebar di kalangan masyarakat. Ada yang berkata adik-beradik Si menghadapi masalah percintaan, menyinggung seorang sosialit yang berpengaruh. Ada yang berkata ini adalah rancangan geng, dan ada yang berkata melibatkan tahyul feudal. Namun semua ini kekurangan bukti. Polis Hong Kong berusaha menyiasat selama bertahun-tahun, namun sentiasa gagal. Kes pelik dan misteri ini akhirnya menjadi misteri kekal. Mengimbas kembali kes-kes ini, saya merasa sangat terkejut dan tidak berdaya. Tragedi Abby Choi hanya salah satu daripada banyak kes pembunuhan di Hong Kong. Dari kes mayat Hello Kitty
sehinggalah jagal malam hujan, dan kes mayat dalam pasu bunga. Setiap kes membuat terkejut. Sejauh mana kemanusiaan boleh menjadi begitu gelap? Dan adakah keadilan sentiasa dapat memberikan keadilan kepada mangsa? Kes ini bukan sahaja berdarah, malah juga soalan mendalam terhadap kemanusiaan. Bagaimana kita menghadapi kegelapan ini? Dan bagaimana melindungi diri kita dan orang yang kita sayangi? Mungkin jawapannya tidak pernah begitu mudah. Jangan lupa melanggan. Jumpa lagi di episod seterusnya.